Pish, nah, bagus, bagus. Kuat lagi. Syah, kuat lagi. Bagus, bagus. Kenapa kau lari? Saya ikut point, coach. Tak boleh macam tu. Kalau kau nak jadi real fighter, kau kena masuk. Kau kena lawan. Tapi saya tak main nombor bewok. Nombor bewok? Apa tu? Alah, nombor bewok. Fight berapa? Saya pakai IQ, coach. Hai, sekarang ni orang dah pakai AI dah. Coach, AI dengan IQ tak sama. IQ ni kita fight dalam penjahat. Kalau kau lawan kat Thailand, kau boleh dah pakai IQ. Ni kau nak lawan kat negara jiran satu lagi tu. Dia tak kira macam tu. Walaupun kau dah leading, point kau banyak, kau pakai IQ, kau kalah. Kalah. Kalau saya buat KO pun belum tentu kau menang. Oh, syarat-syarat dia macam tu ke? Wasit dia cakap. Melainkan kau tu fighter negara dia orang. Oh, macam tu. Oh, jadi saya kena masuk lah. Kena masuk. Kena lawan. Dah, sambung. Lawan. Bagus. Kuat lagi. Okey, bagus. Sekarang ni kita latih kick lah. Kick. Okey, bagus. Sudah sangat. Kau kena fokus. Tau. Aduh. Bodoh. Sakit. Aduh. Tak, sekarang ni siapa yang tak fokus, siapa yang fokus kot. Penatlah kau cakap dah lah. Sakit aku. Salah merajuk pula. Tak apalah, coach. Saya balik dulu. Okey, tak pasal-pasal aku. Tahniah kepada Alif Rakib di atas kemenangan menentang Ramadan Odesh. Lepas ni, kita fokus untuk jadi champion pula. Kami sentiasa support fighter dari Malaysia.